Menteri Kesihatan. Ya, boleh. Okay. Takkan panggil Khairi je. Macam besar. Brother Khairi. Khairi, if you are looking at, you have your own podcast. If you are watching our podcast, insyaAllah. If you are. Okay. So, dia bawa satu inisiatif yang bagus, iaitu untuk mengharamkan penjualan rokok. Which I agree completely. GEG, Generational Endgame. Betul. Generational Endgame. That rokok akan tak dijual for in berapa dia how many years? GEG ni dia adalah satu benda yang menarik sebenarnya. Dia dah dimulakan tak salah saya di New Zealand. Dia pengharaman rokok secara bertahap. Maksudnya rokok diharamkan untuk orang yang bermula, katakanlah macam kes sekarang, rokok diharamkan untuk orang yang lahir daripada tahun 2008 ke atas. Maksudnya siapa, walaupun umur apa pun dia, kalau dia lahir tahun 2008 dan selepasnya, rokok haram. Rokok dan segala benda yang berasaskan nikotin. So adalah tu satu cara secara teoretikalnya adalah secara penghapusan penggunaan rokok melalui beransur-ansur, bertahap. Bukan terus lah kan. Terus. Understandable, because nikotin adalah satu benda yang susah actually. Very susah. Okay, I understand. Tapi Alhamdulillah ada inisiatif. Tapi tak tahu kenapa tak ada dah inisiatif dah describe kan. Dia tak apa. Ditangguhkan. Tapi datang pula inisiatif ni untuk larangan penjualan. Bukannya kata tak bagus. Bagus juga sebab kebanyakan orang pun dah vape dah sekarang. Kan? Okay. Dan saya, to be honest, I don't know why so long lah. Maybe ada... Dia sebenarnya macam ni. Bukan masalah ni. Masalah kita tak tahu. Kita punya podcast suka kutuk ahli politik. Kita bukan kutuk. Kita being critical. Critical. Okay. Kita kritik. Bukan. Sebenarnya masalahnya ahli politik ni. Katakanlah parti A memerintah tempoh sekian. Dia buat satu inisiatif. Bila parti B datang take over kerajaan, dia tak nak teruskan benda berkenaan. Dia nak buat satu produk baru. So dia kan diamkan dulu, biar orang lupa apa benda yang dulu. Lepas tu dia datang. Contoh macam dia lah yang memula sekali gerakan. Kenapa kena berjaya macam tu? Kadang-kadang benda tu inisiatif yang benda baik, teruskanlah. Sebab atas dasar nama kerajaan, awak adalah kerajaan, awak bukan mewakili parti awak lagi, awak mewakili rakyat. Dah menang dah pilihan raya, dan buatlah kerja untuk rakyat. Kenapa nak sibuk berkenaan dengan nama tadi? Actually that's very true. Kenapa nak buat untuk parti dan buat untuk rakyat? Kalau anda kata anda hamba parti anda, jangan kata anda wakil rakyat. Wakil parti lah. Terus terang cakap itu, direct to the point. Pasal kita pelik kan benda ni, tiap kali datang inisiatif sekian-sekian, lepas tu ni tangguh lama. Macam dulu kan ketika mana ada pengharaman tentang berita palsu. Ada akta. Dimansuhkan ketika satu parti tu naik. Mula satu parti yang pertama tu gunakan ia untuk cara tangkap orang-orang yang buat cerita palsu tentang parti mereka. Contohnya lah. Lepas tu bila parti kedua naik, dia padamkan kes tu. Lepas tu sekarang naik balik. Saya macam hari tu dah ada dah ke akta. Dimansuhkan. Betul. Akta tentang berita palsu ni dimansuhkan. Lepas tu kemudian ni baru on balik. Apa benda ni? Kadang-kadang kita pelik. Mungkinlah ketika jadi kerajaan, bila orang ni buat, yang ni rasa takut terancam, dia tutup lah benda tu. Lepas tu bila dia naik, dia nak guna pula. Dia pakai pula satu lagi. So everybody is actually using tools kan, mana pegawai kerajaan, badan-badan yang berkuasa dan kerajaan untuk diri masing-masing. Dia karut. Sebab tu itu je karut dia. Sebab tu yang kita kata macam Elmi kata kenapa sekejap ada inisiatif tu lepas tu hilang. Lepas tu hilang. Buang masa betul. So, semua orang nak nama dia. Korang dia lah yang menjadi bapa A, bapa ni, bapa tu, bapa sekian. Tak tahulah, bagi saya benda tu buang masa. Tapi depan Allah Ta'ala jawab balik. Kita tak kisah. Awak pegang jawapan. Pasal benda ni adalah perkara Nabi SAW pernah cakap pada Abu Dhar. Sesungguhnya ia adalah penyesalan. Pada hari kiamat ni, tanggungjawab memimpin, memerintah adalah penyesalan hari kiamat nanti. Awak nak ambil. Ambil dengan melaksanakan tugas, tajuk benda. Ambil untuk kekal kuasa tapi tak buat kerja, itu benda yang lain. Tapi realiti pelik lah. Pasal kita kata benda ni macam tertangguh. Macam hari tu macam ada tindakan. Ketika parti tertentu tu naik, kan kerajaan tertentu naik, ada siapa-siapa isap rokok dekat kawasan ni kena saman. Lepas tu bila naik satu kerajaan baru, berhenti dah. Tak ada saman dah. Terus hilang benda tu. Lepas tu kemudian daripada parti ni lah keluar endgame dan sebagainya. Lepas tu iaitu fatal pula. Bila naik parti ni,
Tukar pula balik. Astagfirullahalazim. Kenapalah jadikan rakyat sebagai mangsa? Benda baik stop teruslah. Kita lihat benda ni, kita kata memang betul tak layak untuk berlaku benda ni dalam masyarakat yang bertamadun. Mengganggu orang lain dengan rokok dan sebagainya. Zaman dulu, zaman Marlboro apa tahun 80-an, lu boleh lah. Kan? Even bola sepak kita ditaja oleh Dunhill, Rossmann dan sebagainya kan. Ada concrete proof lagi. Sekarang ni dah sampai peringkat yang tak perlukan lagi kepada tangguh lagi. Buat je lah. Teruskan je apa inisiatif tadi. Kenapa nak sibuk macam tarik? Dia macam, tengok siapa naik. Main tarik tali lah sudah. Tapi kita sebagai majority country, Muslim country ni, kita ada advantage. Yang di mana setiap tahun, sebulan kita akan stop. Kebanyakan itu yang tak faham tu. Sebulan bulan puasa tu kita akan boleh stop. pula berhenti tu. Tu masalah bila ada pembahasan, para ulama kata macam mana, apa yang boleh membantu kita dalam masalah rokok ke vape ke, apa benda yang boleh membantu untuk menghentikan. Pertama sekali, kefahaman kita ia haram. Sekarang ni baru kita nak tanya hukum. sekarang ni kita sampai pada peringkat masalah, bukan semua kata haram dia kata. Dari pandangan sebelum saya jadi Islam, dan saya boleh katakan dari pandangan luar juga kan, kebanyakan kita akan bertanya, untuk orang Islam rokok bukan haram kan? Dia sebenarnya fatwa dah keluar. Muzakarah fatwa kebangsaan kali ke berapa 2000 sekian sebulan tahun berapa kan. Semua sepakat mengatakan bahawa ia adalah haram. Semua rokok adalah haram. Gantung letak kat depan masjid yang surau tulis dah. Tapi AJK hisap juga. Hisap pula kat tengah masjid. Secara realiti kalau kita perhatikan, benda ni bila sudut macam ni lah, macam Hilmi tadi timur kan, saya Hilmi macam tertanya kenapa buat kejap sekian. Saya masuk campur kat situ kan, menyampuk sebelum Hilmi mula nak bincangkan tentang update ni kan. Pasal kita dah macam triggered kan. Macam kata kenapa nak sekian, sebab tajuk tadi dari segi asal tadi, benda ni masalah tindakan. Penguasaan, nak dikuatkuasakan boleh buat. Kalau pergi Singapura, chewing gum pun haram. Betul. Chewing gum haram. Nak isap rokok kena duduk dalam bilik dia tu. Ya, itu basic yang kita kena faham. Chewing gum pun haram. Macam mana chewing gum boleh haram? Kalau chewing gum boleh haram, kenapa rokok tak boleh haram? Itu realiti. Sebenarnya realiti penguatkuasaan. Sejauh mana kerajaan kita nak serius dalam perkara tadi. Saya bimbang benda tu tadi ada kaitan masalah cukai. Dan juga masalah bila sebut tentang pengharaman rokok elektrik ni kan. Katakanlah di Terengganu. Dibuat oleh kerajaan Terengganu, betul? Betul. Bukannya oleh kerajaan Malaysia kan? Sebab dia sebab yang memegang lesen penjualan produk-produk tembakau ni adalah milik kerajaan negeri. PBT. Ini saya dengar baru ni macam ni sebab kita datang daripada Timbalan Ketua Polis Negara. Datuk Ayub Khan dia letak concern berkenaan macam mana vape ni, cecair vape tadi boleh ditukarkan dengan dadah berbentuk moden, berbentuk terbaru. Masa tu budak tu isap vape tapi bukan isap nikotin dan air, tapi dadah. Ada dadah berjenis baru yang dapat. Memang actually sebenarnya dari segi sudut, even shisha dan sebagainya yang dibenarkan, kalau tempat lain shisha kat atas tu letak ganja lah. Belulu kan. Benda tu akan ni daripada ganja. Jadi benda tersebut, penggunaan dadah dengan cara tersebut dekat dua negara actually boleh luasa. Bong ganja tu kan macam tu lah cara yang sama digunakan. Guna shisha tu bong yang besar sama sebenarnya. Betul. Okey, secara realiti dia, jadi bila Timbalan Ketua Polis Negara baru ni, dia tak concern dan dia kata kerajaan negeri berhak untuk mengharamkan perkara tadi sebab nak tunggu Kementerian Kesihatan tak tahu bila. Baru ni saya tengok 1 April sepatutnya dah tak boleh dijual secara terbuka. Tapi masih lagi ada. Tangguh lagi. Ini realiti yang saya perhatikan lah. Tapi dari segi sudut asal, problem yang kita hadapi adalah kadang-kadang ketika mana waktu kita ke endgame kan, Generational Endgame kan? GEG tu sebenarnya ketika tu ada bantahan juga daripada sesetengah lapisan masyarakat kita, bahkan sebahagian konon academician dan sebagainya, terutama yang bahagian keuangan, yang kata bahawa akan hilang sebahagian daripada sumber negara dari segi masa cukai. Betul. Sebab rokok ni dia ada cukai khas, duty excise. Tahu. Jadi sekarang ni bila sebut macam tu, saya bimbang juga kadang-kadang bila kita kata macam aplikasi macam disebut oleh Ketua Timbalan Polis Negara tu, kita faham
Bila kata benda tu ada possibility penggunaan dadah melalui vape tadi lebih kuat berbanding dengan rokok biasa, kita nampak dah tu. Tapi tak mustahil juga tekanan tadi lebih ditumpukan kerana masalah cukai rokok tadi lah, penyaga-penyaga rokok tadi tak dapat menyaga dah bila vape dah lebih popular daripada tembakau rokok. Ada juga isu tekanan untuk supaya dijalankan. Masa dulu kita dengar tentang judi online yang jadi haram. Online gambling. Sebab tekanan daripada pembayar syarikat-syarikat judi yang halal yang beroperasi secara halal. Bukan halal lah, berlesen. Berlesen lah. Judi berlesen tadi dia orang macam hilang pelanggan. Sebab ada saingan. Okey, kat sini masalah juga. Kita memang bersetuju daripada segi asal sebenarnya bab vape ni diharamkan dan sebagainya. Rokok pun diharamkan. Kita setuju. As a Muslim, kita setuju sebab benda tadi secara asal dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan. Contoh dalam surah Al-Ma'idah ayat keempat. Bila Allah Ta'ala nyatakan yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka tanya engkau Muhammad tentang apa dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lahumut thayyibat. Katakan Muhammad dihalal untuk mereka benda-benda baik. Okey, itu Maidah. Al-A'raf 157 Allah Ta'ala nyatakan tentang Nabi diutuskan untuk apa? Diutuskan Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Tujuan Nabi ni diutuskan adalah untuk menghalalkan mereka benda-benda baik, mengharamkan atas mereka benda-benda keji dan kotor. Itu basic agama Islam kita ni. Dan ayat tersebut sebenarnya menjadi garis panduan kepada penghalalan atau pengharaman perkara-perkara tertentu yang kadang-kadang tak disebut dalam Quran atau hadis. Atau benda tu baru datang. Sebab kita tahu berokok atau tembakau ni tak ada dalil. Penggunaan dia dalam dunia Islam ni, masuk dunia Islam 1000 Hijrah. Lewat dah, sangat lewat. Mana Nabi dah wafat 990 tahun atau 989 tahun lepas Nabi wafat, barulah datangnya produk tembakau. Dan zaman dulu kalau gereja-gereja dan sebagainya di Eropah, waktu mula rokok ni masuk, diorang ada hukuman pukul mulut sampai pecah bagi orang yang isap rokok. Yep. Saya satu masa dulu. Dalam Islam pula beza. Islam mempunyai kebebasan. Perkara tersebut selagi tak terbukti ia benar memudaratkan sebagainya, maka terbuka lah dia, macam ada pembukaan macam kita discuss dulu. Itu Islam punya cara. Dan memang kita kata memang timbul macam ada kitab Hasyiah Ibn Abidin Mazhab Hanafi bincang tentang rokok ni, disebut tentang kebaikan rokok tu apa. Kebaikan tembakau. Apa kebaikan tembakau tadi? Kata menghilangkan lendir, melawaskan perut dan sebagainya lah. Adalah 2-3 benda disebutkan. Ini perbahasan. Okey, tapi benda ni yang kadang-kadang berterusan dipegang oleh kumpulan terkemudian walaupun lepas dibuktikan bahan tembakau tadi, nikotin dan sebagainya memudaratkan, dia tetap pegang yang tu. Sedangkan benda ni adalah pada zaman permulaan rokok masuk dalam tembakau masuk dalam dunia Islam. Ni kira kenapa pegang yang tu lagi? Ni geng AADK lah ni. Asal ada dalam kitab. Ya. Pasal ni dah lama. Ini terbaru punya. Pasal sebab tu kita sebutkan dalam Islam ni ada sawabi, ada mutaghayyirat. Ada benda yang tetap yang kukuh takkan boleh berubah. Akidah kita, ibadah kita kekal tetap. Tapi benda berkaitan masalah contoh macam benda muamalat, benda makan minum, kalau ada terbukti yang terbaru tu memberikan mudarat, dapat kajian kita dapat tahu benda tu tadi tak boleh dibuat, dan benda tu hukum akan baru datanglah. Apa masalah dia? So, key point dia memudaratkan. Ya. Itu balik asal kan. Sebab tak sebut dalam surah An-Nisa kan ayat ke 29, wala taqtulu anfusakum, yang kamu bunuh diri kamu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, Allah Taala terhadap kamu amat penyayang. Jadi bila kita basic kita kumpulkan dalil tadi, pengharaman dia tadi baik vape atau rokok tu sendiri, yang sepatutnya dah dihentikan lama penjualannya. Memang orang kita duk masih lagi lah beli rokok sekian. Benda tu benda kotor. Kan kita sebut dulu kan berkenaan masalah perkara ni. Dia kata tempat yang mana patut diletakkan. Kalau kita tanya siapa saja, mana rokok ni letak apa? Letak benda-benda berkhasiat atau benda-benda yang kotor? Dia akan letak benda kotor. Dan benda paling simple macam Syekh Hussein sebut kan. Gambaran dia adalah kalau masuk jamban. Sokok. Sambil buang air, sambil sokok. Awak tak boleh sambil buang air sambil makan kuci. Sambil makan nasi. Benda lain semua tak boleh. Tak boleh. Benda baik tak boleh. Awak tak boleh macam sambil minum air. Tak boleh. Awak tak boleh buat. Tapi rokok awak boleh buat. Awak boleh buat di situ, tempat berkenaan, tempat kotor, tengah buang najis. Boleh isap rokok.
tahulah kedudukan benda tu rokok tinggi mana. Ada secara basic benda tu kita tak ni. Cuma kita kebimbangan kita adalah tajuk tadi lah. Saya memang faham apa benda yang Timbalan Ketua Polis Negara sebutkan tentang cecair tu kan. Lepas tu dia yang sarankan supaya kerajaan negeri, PBT dan sebagainya mengimpos pasal peraturan untuk menjual tadi kena dapat lesen daripada PBT. Betul. PBT yang berhak untuk menentukan boleh atau tidak. Macam larangan penjualan arak lah di Kuala Lumpur. Kan bila itu kan. Larangan penjualan arak di Kelantan sama juga. Sama. Tapi dia rokok ya Ustaz. Dia macam ni dekat PBT ni yang menarik dia. Law tu adalah larangan penjualan, bukan larangan konsum. Faham. Dia macam kat Kelantan, larangan penjualan arak secara terbuka ada, tapi tak bermaksud non-Muslim tak boleh minum. Tu basic. Jadi macam benda tu macam menyekat lah. Dia pasal lambakan benda tu dalam masyarakat, dalam pasaran, memberikan idea pada anak-anak kita benda tu bagus. Betul. Sebab semua orang buat. So dia macam macam dulu lah, dulu kan Marlboro, pakai naik kuda isap rokok. Zaman dulu kan movie pun isap rokok. Yang di kereta isap rokok. Yang sikit isap rokok. Pelakon-pelakon isap rokok. Saya ingat lagi biasanya yang JTI ni lah, yang Salem ni, dia akan adakan konsert yang ada artis-artis Hong Kong. Betul. Untuk menarik perhatian remaja. Betul. Yang tu target market dia orang untuk nampak cool. Betul. Jadi basic dia memang kita nampak kat situ bila lambakan dalam pasaran tadi memberi idea bahawa ia dibenarkan. Itu problem kita. Dalam masa sama macam tadi betul, PBT tadi berhak berkuasa untuk hentikan penjualan. Bagi saya benda tu tak ada masalah. Cuma kita bimbang tadilah macam benda tu ada benda yang tak kena kalau anda kata hanya larangan tadi kepada rokok elektrik. Sepatutnya rokok yang biasa dia pun sama masuk. Sebab dia kena sama sekaligus. Sebab kalau kita larang yang ini saja, kenapa yang ini jadi halal? Sedangkan kalau ikut mudarat, dua-dua mudarat. Kalau ikutkan kepada tak elok, dua-dua tak elok. Tapi kenapa yang ini kita ada peraturan kata yang elektronik tak boleh jual. Tapi sekian. Memang kita bagi alasan macam-macam lah kita kata kerana yang ini yang terbaru cecair tadi lah. Tukaran cecair. Ustaz tahu tak untuk mengimport cecair and then menjual rokok dia tak ada permit Ustaz. Sampai sekarang kerajaan belum isu permit lagi. Iyalah, betul. Saya faham. Dia belum cukup terkawal macam produk tembakau. And they don't know how to kawal, and then mereka biar jadi macam ni lah. Ya, itu realiti yang masalah. Tadi kan kita kata saya bimbang. Itulah macam persaingan macam benda ni masuk, siapa yang bawa masuk. Memang ada politician yang terlibat. Betul. Yang ini pula beria nak suruh supaya yang ini disekat. Juga ada politician terlibat. So everybody ada penjagaan. Yang ini nak jaga toke-toke dia. Yang ini pun nak jaga toke-toke baru yang taja dia. So in the end dua-dua pihak tadi akan berlepas. Dia ni kena lepas, dia ni kena lepas. Pasal kita rakyat lah yang akan menanggung masalah tadi. Orang boleh katalah kita kata kawalan. Sebab itu pun kita dalam Islam. Kerajaan tu macam mak bapak. Kan kita sebutkan tu kan, bila masyarakat barat dia kata we don't want any government. Kami tak nak kerajaan yang bersifat macam pengasuh. Tak bagi kami makan ni, tak nak makan ni, tak nak makan ni. Ini kami bebas, suka hati kami. Macam kes nak abortion. Nak gugurkan anak. Itu hak kami. Dia kata my body my right. Jadi bila ada kerajaan yang menyekat perkara-perkara yang tadi, diorang tak suka. Jadi sekarang ni aplikasi berkenaan tajuk larangan tadi kan, macam kita sebutkan dekat US. Dia sebenarnya benda tersebut ada pihak yang nak pastikan jangan apa peraturan kerajaan tadi terlaksana. Kalau terlaksana, perniagaan dia akan terganggu. Contoh macam kes senjata api. Kan, lesen senjata api dan sebagainya. Dia actually benda tu kat sana ikutkan kepada peraturan sepatut lama dah diimpos. Haramkan senjata api. Pasal pembunuhan di sekolah berlaku. Saya ingatkan dulu sebelum baru ni laporan kan, saya baca, saya ingatkan dekat dalam setahun 2-3 kali. Rupanya ratus kali, lebih 300 kes di seluruh Amerika Syarikat setiap tahun. Tembak kat sekolah, tembak dekat konsert. Ya. So jadi kalau dia kata ikut tu, diorang dah start nak impose masalah tadi. Tapi oleh kerana Dewan Senat, tempat di mana akan diimpos undang-undang tadi, untuk dijadikan bil, ini undang-undang sekian nak jalan. Dalam tu dah dibeli sebahagian senator oleh syarikat pistol dan senapang. Dan rakyat sendiri pun lah diorang.
Jadi tak dia pergi kat situ, tak, kalau rakyat dia tak boleh buat apa pasal yang impose undang-undang ni kerajaan. Faham. So kerajaan dia tak selagi kerajaan dia dibeli oleh toke-toke tadi kan. Masalah timbul macam ni, kita nak faham juga. Pasal rokok ni kenapa tak saya haramkan? Lepas tu kemudian yang dia kata nak disekat, kenapa? Kita bersetuju dua-dua sekali sekat. Bukan hanya setakat sekat yang elektronik, saya setuju. Tapi kalau kita bincang tentang rokok elektronik ni punya bahaya lah, kemudaratan dan sebagainya, tiba-tiba kita tengok yang ni pun sama. Yang rokok biasa pun sama. Lepas tu yang ni haram. Yang ni asal tak ada impose. Sekat sekali dengan arak-arak, dengan kedai judi. Tak ada sejarah realiti macam tu. Sebab tu kita kata dari segi asal, memang negara kita sepatutnya kerajaan mainkan peranan lah. Nak suruh kita pergi buat. Kita bukan yang ada kuasa. Yang ada kuasa adalah kerajaan. Sebab tu dia kena buat dengan fikirkan apa yang baik untuk masyarakat. Bukan hari ini, berpuluh tahun akan datang. Kadang-kadang kata kita berjaya untuk hentikan rakyat kita daripada buat benda berkenaan. Benda tak berfaedah pun. Pembaziran berlaku dengan wang tadi. Penyakit pula. Lepas tu dia penyakit pula. Pergi ke hospital kerajaan, duit cukai kita pergi situ. Daripada kita untuk tanggung orang tu. Betul? Apa masalah sebab rokok ni kan, bukan anda sendiri, tapi second hand smoker tu lagi teruk daripada betul. Anak-anak, keluarga. Ada cerita kali waktu pergi dekat Madinah. Saya duduk tepi jalan tu, waktu tu dengan satu grup daripada kita orang punya jemaah yang ikut umrah tu kan. Lepas tu saya pun kita makan aiskrim kot. Dia beli aiskrim, bagi aiskrim seorang satu. Saya makan lah. Lepas tu ada pakcik tu, orang tak tahu orang mana, dia datang duduk belakang kita, dia isap rokok. Tu saya pun toleh lah. Saya kata dengan dia, asal isap rokok belakang kita orang? Asal kau datang kat sini? Sekian lah. Saya kata, kau Muslim kan? Kenapa kau buat macam ni? Kan? Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Saya kata seorang Muslim tu seorang yang selamat Muslim yang lain daripada lidah dan tangan dia. Saya kata, macam mana kau Islam macam ni? Lepas tu saya dah mula darah tinggi kan. Lepas tu salah seorang yang ikut umrah tu kan, dia tarik saya, "Budak Ustaz." Saya kata pasal pula aku dan saya nak labelah. Saya kata dia memang tak boleh buat macam tu. Kita nak tengok pasal orang yang isap rokok dia tak tengok sekeliling tempat dia pergi tadi. Ada tak orang yang ada? Dia buka, dia check gitu. Rasakan diri bagus. Saya kadang-kadang sejalan dengan anak saya, lintas kawasan rokok, kita tutup hidung. Busuk-busuk rokok. Saya cakap kuat. Saya katalah, kalau dia kata apa tajuk lain lah timbul kan. Tapi dia kata apa kita tak bincang lah. Tapi realiti dia, benda ni kita ajar anak kita. Busuk, kotor. Kenapa kita nak berikan benda berkenaan kepada anak kita gambaran benda tu bagus atau elok? Secara realiti cuma itulah, macam setuju tentang tajuk pengharaman tadi. Tapi oleh kerana saya harap buatlah pada semua. Sebab kita, kalau kita berikan mesej tadi, saya bimbang larangan tadi lebih kepada nak menjaga yang ini. Sebab yang ini actually murah dan bebas. Yang ini dia cukai tinggi kan. Saya ingat saya tinggalkan Malaysia dulu. Saya tinggalkan Malaysia dulu. Rokok sekotak dalam harga RM4.50 kot. Saya tinggalkan Malaysia 98 tu kan, RM4 lebih kot. 20 batang RM4.5 macam tu ya. RM44 lebih. Kalau rokok yang apa, yang kretek yang gudang garam yang import punya, yang underwater punya, RM2 je. RM2 je. Tu pun boleh beli sebatang-sebatang lagi. Betul. Sebatang lagi untung. Orang tanya kenapa, saya tukang beli untuk abang-abang saya. Bagi kecil, kau beli rokok untuk aku. Kau beli rokok untuk aku. Saya pergilah. Kecil-kecil kan kita pergi. Lepas tu mamak pun ambil rokok tadi, letak di surat khabar. Bagi. Dia orang jual kan. Okay. Secara realiti dia. Mana sama-sama tahu. Dia orang semua tahu mana apa ada tak ada kan. Tapi realiti dia waktu itu. Lepas tu saya balik Malaysia. Saya dengar rokok dengan harga RM40 sekotak. Tapi realiti dia benda tak menghilangkan pun. Letak gambar kanser pun orang minta isap rokok juga. Sekarang orang beli rokok macam beli flavor. Saya nak rokok yang baru punya. Tak nak yang baby. Ya, betul. Saya nak yang baru je. Okay. Jadi sekarang ni masalah sekarang tinggal perkerajaan ni lah. Bagi saya. Pasal benda ni betul. Kalau ikutkan popular, satu benda yang saya faham, macam benda nak jadi popular, dua-dua side boleh. Boleh jadi dengan mengharamkan rokok tadi, dia hilang pengundi tertentu yang tak puas hati rokok diharamkan. Boleh jadi dengan tu tadi mendapat sokongan rakyat yang lain yang tak isap rokok.
Tapi yang saya bimbangkan adalah tak ada tindakan yang ambil adalah kerana mereka ni ditaja oleh toke-toke yang maksudnya ahli politik. Tak nak timbang politik kerana perlukan duit dana. Dana politik tadi yang kita pernah sebut dulu menyebabkan kadang ahli politik tak bercakap lah pasal tajuk ni. Kan? Nak teruskan pun macam tak nak teruskan. Macam penguasaan di kedai restoran. Nak tunggu orang bertumbuk dulu ke? Baru nak selesai masalah tu. Seorang yang kadang-kadang yang tidak beradab ni. Pakcik-pakcik ni kena tegur orang budak. Kau siapa? Kau kesihatan ke? Dia cakap yang tu. Apa jadi pada masyarakat kita? Saya di tanah Arab tu, orang Arab Yaman. Kan tengok kan ni tak adalah belajar tinggi macam orang Malaysia, ada kereta elektrik macam orang Malaysia. Tak ada LRT, MRT tak ada. Ada flyover sebiji je. Satu Yaman tu satu flyover je. Nasib baik ada. Tapi dengar, tapi diorang dalam keadaan macam tu pun bila dia katakan dia isap rokok dalam van kan, dia nyalakan rokok. Kita kata akhi, enggak usah mah. Wahai saudaraku, kalau engkau boleh kan, jangan isap. Dia padam. Oh sorry. Tak ada macam perangai orang Malaysia yang bila kita tegur isap rokok tu, dia lagi tegik kepala. Apa pula Cuma itulah saya kata tak kena dengan orang lah. Kadang dia buat garang dengan orang yang tak patut dia buat garang. Kadang kita buat garang dengan orang tak patut, nanti masalah dia nanti. Pasal realiti dia tak boleh buat macam tu. Awak dah mengganggu udara yang dihisap oleh hidung oleh orang lain. Kenapa awak pula jadi macam awak rasa awak berhak untuk buat benda berkenaan? Memang macam negara-negara macam Jepun, dia ada bilik dia. Macam Singapura, dia ada bilik tempat dia yang patut dia berkumpul di situ untuk isap rokok. Jangan isap rokok di tempat lain. Tempat terasing untuk mereka isap rokok. Ya. Secara realiti dia. Macam kau boleh letak sekali tahi. Sebab dia kata tahi dan rokok tu kali 2 sekali sedap. Dia lagi sur. Sur. Realiti kan, letak sekarang. Tahi tu baru jadi. Dia bagi saya kan. Secara peribadi benda ni tak patut berlaku lah. Sebagai seorang Muslim, anda yang Muslim, tak kira yang elektronik ataupun yang konvensional, inilah tembakau punya produk. Awak sebagai seorang Muslim, awak tak boleh buat macam tu. Mana nilai awak sebagai seorang Muslim yang patut orang ramai terselamat daripada lidah dan perbuatan awak? Ni awak isap literally lidah dan tangan. Lidah dan tangan, mulut dan tangan. Memang fulfill requirement. Dua-dua sekali jadi. Dengan mulut menyusahkan orang, dengan tangan menyusahkan orang. Bagi saya relatif, patut kemudian sakit pula. Nyusahkan orang lagi. Duit cukai yang dibayar oleh rakyat digunakan untuk sembuhkan awak. Kenapa? Kemoterapi ke apa benda yang awak pakai tu kan, kalau dia kata masuk besar kerajaan, kanser tadi, dia bukan awak tanggung duit awak sendiri. Bayar RM1 juga. Lepas tu kemudian dapat rawatan. Buat apa? Kadang-kadang benda ini yang kita faham sebenarnya. Sebab tu bila kata saya ingat saudara Khairi Amaluddin, dia sebaya saya. Jadi saya bercakap saudara lah. Awak dengan awak. Saudara lah. Saudara saya bila dia cakap tu kan. Dia kata bila tak ada penyakit tadi, dekat situ duit yang kita panggil diselamatkan daripada kerajaan punya perbelanjaan. Sebab orang tak adalah pergi ke hospital untuk dirawat kerana kanser hasil daripada hisap rokok. Jadi apa yang tak diguna ke sini akan patah balik. Unless lah, tak tahulah, ada orang tu kata galakkan sebab apa? Sakit, nanti kemoterapi yang dijalankan tadi dapat untung kat dia. Wallahualam lah. Tapi kita tak tahu. Tapi memang betul apa yang Ustaz cakap. Sebab belanjawan negara kita daripada dulu lagi sampai sekarang pun, 2 kementerian yang paling besar perbelanjaan dia adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Berbilion-bilion. Kesihatan tu bukan masalah research. Bukan masalah advancement. Mengobat orang sokok. Kat saya peribadi kalau saya sebut kan, kat Malaysia tak ada lagi proton terapi. Siapa yang dengar ni saya cakap ni, tanya, kenapa saya sebut proton terapi tak ada? Tempat lain ada proton terapi. India ada proton terapi. Kenapa Malaysia tak ada? Singapura dengan Thailand tengah membangunkan proton terapi. Lee Chong Wei waktu dirawat dengan kanser hidung dia di Taiwan dengan proton terapi. Kenapa Malaysia tak ada? Saya bimbang benda ni ada masalah tadilah, macam untuk menjaga kepentingan pihak yang berniaga tadi, maka dikekalkan macam tu. Kenapa ada asal apa? Sebab kita Islam, Muslim ni kita ada nilai, value kita tak memudaratkan orang lain dan tak balas kemudaratan dengan kemudaratan. Dan jangan kita kerana nak menguntungkan diri kita biarkan kemudaratan tu tersebar. Macam tadi boleh sebut berkenaan tajuk belanjawan pada Kementerian Kesihatan. Bab apa? Kalau bab perawatan,
orang-orang yang sakit ni tadi dia rugilah. Tapi kalau advancement membangunkan sistem perubatan di Malaysia ni, itu yang kita nak. Dan masalah tadi bila kita kata cara terbaik macam ni lah, saya ingat saudara Kari Jamal dia sebutkan. Dia kata bila orang bincang tajuk tak ada cukai kan. Dia kata cukai tak ada kat sini tak apa, sebab kat sini punya belanjawan dah tarik sebahagian daripada perawatan bagi orang-orang kanser tadi dialih ke sini. Nampak tak? Vice versa. Kita nak rakyat yang sakit supaya kita dapat habiskan duit kat situ ke? Ini sedih jugalah pasal benda macam ni kadang pada orang yang terpelajar dalam masyarakat kita. Kita Malaysia ni alhamdulillah. Kita negara yang masyarakat terpelajar tu ramai. Alhamdulillah. Mana kalau kita kata Australia kat mana, bagikan dia pin confirm insya-Allah 99% rakyat kita takkan silap. Kalau tersasar pun tak salah benua lah. Tak salah benua. Tak macam stupid American kan, tak ada. Rakyat kita ni terpelajar. Tapi malangnya dalam bab macam ni kan yang sangat clear cut. Macam pembaziran tadi. Saya setuju. Dan saya faham apa yang Tim Melaku Pertubuhan Negara concern. Tapi sebenarnya pada tajuk asal rokok tadi pun sama je. Memang kita kata kena dibuat. Kita kata patut dibuat. Jangan sebutlah ini ekonomi Melayu pula. Ini kata tengok peniaga kita Melayu. Pasal syarikat tembakau semua banyak Cina. Jadi tembakau Melayu ni jadi yang vape Melayu ni pula disekat. Habislah kita tak adalah belanjaan. Actually baru saya check tadi Ustaz, dan saya dah tahu dari dulu lah. I mean, satu konten nikotin dalam vape pot tu, okay, dia lagi tinggi daripada dalam a pack of cigarettes. Crazy. Dia punya rate of nicotine. Rate of nicotine, it's crazy. And then satu benda about macam at least dalam rokok, keberangkalian untuk anda hisap di dalam rumah kurang daripada vape. Sebab dia ada bau. Bau tu satu benda, and dia bakar. Lepas tu kena cushion lah, sofa lah. Dia punya ash dia. No problem. Terutamanya jika anda hidup seorang. Yang tu, that is another thing lah. Kan? And then biasanya orang akan argue. Saya tahu dia orang akan argue apa. Tembakau jangan Ustaz, tembakau dulu dengan tembakau sekarang tak sama. Kita cakap sigaret dululah. Tembakau sekarang dengan tar, bukan nikotin, tar lah, apa benda semua segala benda kimia kat dalam. Vape pun, tengok hujah yang mereka selalu guna, sigaret, okay, conventional cigarette banyak kimia. Kat vape cuma ada nikotin, glycerin, PGVG, okay, dengan flavoring, macam tu saja. Tapi dia tak tahu kadang-kadang ada satu benda ni dia panggil diester. Ni yang mengakibatkan popcorn lung yang menjadi isu. Betul. Tapi nikotin in any amount yang ambil secara banyak, it's harmful to the human body. Betul. Kan? So, dan Ustaz saya nak tanya, untuk orang yang cakap suka hati lah, my body my right, aku suka, macam mana Ustaz nak respon? Dekat sini masalah asal agama tadi menjaga semua. Kita hentikan orang yang mudaratkan. Kalau orang yang membazir harta pun dalam Islam dia panggil hajar. Kita boleh keluarkan perintah mahkamah stop dia pergunakan harta dia. Jadi dia membinasakan harta dia sendiri. Ya, orang membinasakan harta sendiri. Harta dia sendiri tapi kita boleh gunakan. Perasan tak? Dalam sistem kehakiman yang bukan Islam pun, Britney Spears yang penyanyi tu, dia pernah sekali digunakan oleh keluarga dia sita harta dia. Sebab dia punya pembaziran harta itu melampau. Jadi keluarga dia bimbang. Dia punya kekayaan akan dibazirkan, bagi pada ni lah, bagi pada tu. So keluarga dia sita harta dia. Jadi stop, dia tak boleh pakai duit dia untuk tempoh tu sampai dia waras balik. Sedang Islam sebenarnya benda tersebut. Ini yang kita kata yang merujuk pada surah dan surah An-Nisa. Beliau nyatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'allahu fikum qiyaman. Jangan bagi orang bodoh. Ya. Sebab dia gunakan benda tu pada benda yang membazir. Benda yang tak patut digunakan. Tu balik pada asal. Secara basic kan bila kita kata perbincangan, tak ada kebaikan pun pada benda tersebut. Dan sebagai seorang Muslim, kita patut bina diri kita tidak bergantung dengan substance untuk cergas atau substance untuk tenang. Tenang dan fokus. Sebab once kita ada substance untuk fokus, substance untuk tenang, bila substance itu, bahan itu tidak wujud, kita mungkin jadi orang gila. Kan?
Baran semacam lah. Betul tak dapat rokok baran. Kau tak makan tak apa lagi. Tak, realiti macam tu. Memang kita tahu orang tak dapat barang tadi, tak dapat bahan yang dia biasa buat tadi, dia akan jadi tukar dia punya mood swing dia teruk. Sampai kan jelah benda ni ada kes pada zaman kita, pada zaman PKP tu. Kita pergi datang kepada satu keluarga ni, dia minta tengokkan anak dia. Dia concern takut anak dia kena sihir. Takut kena sihir lah, ada hantu sebagainya. Bila saya jumpa dengan anak dia lelaki ni, cakap saya lelaki lah kan, cakap perempuan tu kan orang cakap lain lah. Lelaki. So, saya sembang dengan dia sangat sopan, beradab, budak lelaki ni. Cakap pun lembut. Dia tanya saya nampak macam ni, betul ke ustaz macam ni? Lepas tu bila saya tengoknya tu, saya pelik lah macam mana mak dia boleh kata dia ni Bagan tak betul lah. Ada macam apa, kena buatan orang sebagainya. Lepas tu bila kita tanya, rupanya kita dapat tahu sebenarnya dia ambil bahan. Ada terlibat dengan salah guna bahan. Jadi bila certain drugs, jadi bila tak dapat bahan tu jadi gila sikit. Dapat bahan dia tenang lah. So mak dia, jadi mak dia tengok dia ketika si tenang, dan kebetulan zaman PKP tak boleh keluar rumah, awak tak dapat substance, jumpa kawan, barang tu stok putus. Ya, stok putus jadi gila lah kejap. Astagfirullah. Jadi mak dia, saya kata kan, mak dia, saya kata anak akak dia bukan macam ni. Anak akak ni tak dapat barang je, sebab tu dia jadi macam tu. Perangai yang akak nampak tu adalah apa yang berlaku kerana dia tak dapat barang. Akak duk ingat dah ada hantu. Tak ada hantu kak. So setakat saya jumpa lah orang kata, ada hantu ke? Tak ada lah. Orang tu tak ada ni. Sebab apa, geng-geng hantu-hantu ni, tahulah. Setakat saya tahulah, dia takkan bersembang kita. Berani terus. Kalau duduk sembang pasal lah. Ada sekali tu pun sama dia lebih kurang cerita lah, tapi yang ini perempuan. Tapi saya pergi tu ramai lah beberapa orang. Dia perempuan ni dia pakai niqab. Even depan mak bapak dia. Lepas tu dia jadi macam tu. Lepas tu sekian lah, dia naik-naik dah benda entah tentang ni lah, ini apa bahasa Yahudi lah, apa benda. Tak apalah. Hari saya datang, dia buka niqab. Dia duduk depan saya, dia isap rokok, dia minum kopi. Saya macam, saya dengar dah sebelum ni orang lain pergi, jadi lain. Saya pergi jadi lain. Dia buka muka. Lepas tu sembang saya sambil isap rokok. Saya macam faham perempuan ni macam ni. Kan? Jadi lepas tu family, bapak dia jumpa saya lepas tu. Bapak dia kata sekian-sekian. Saya kata tak ada. Ini bukan hantu, saya kata. Dia mungkin masalah ketika dia muda dulu. Kan, duduk sini, duduk sana, kata campur aduk dengan macam-macam orang dalam modeling. Mungkin benda tu yang dia belajar. Bukannya benda tu ada hantu pun. Tapi dia macam mungkin nak punish bapak dengan mak dia kerana dulu tak jaga dengan baik. Itu je. Dia gunakan cara tersebut. Tapi substance dia ambil lah. Kadang wire putus pasal substance je. Yalah. Saya kata kalau jumpa anak dia macam ni, dia kata kalau jumpa anak dia okey. Saya takut dia kenakan mak bapak dengan cara tersebut. Kita jumpa anak dia okey, dia waras. Bila anak datang, dia waras. Bila anak dia tak ada, dia start. Dia gunakan cara tersebut untuk kena. Jadi kadang-kadang macam ni lah, macam substance tadi. Tak kira nikotin ke, even drugs biasa ke, memang dia akan efek. So sebab Muslim, hatta saya ingat zaman satu masa dulu, teh red tea tu, yang dalam masyarakat Arab lepas makan minum teh kan. Sampai tu peringkat dahulu di tanah Arab, contoh di Mesir kan, contoh pimpinan Ikhwan Muslimin dahulu, dia boleh, kalau dia nak stop dia punya pengikut daripada minum teh. So benda ni saja cukup untuk menyebabkan orang ni spill every secret. Sebab nampak teh kan, dia tak boleh, dia macam nampak teh dia kena minum. Nak teh? Boleh? Cerita. Bagi tahu all the secret. Boleh dapat teh. Serius? Betul. Teh sahaja pun dah cukup. Teh? Ya saya. Dia kopi dengan teh ni, kalau memang betul orang yang ni, memang kita boleh control the dia person dengan menggunakan that substance. Sangat bahaya. Sebab tu kita secara basic kalau kita pegang pada asas kan, any substance yang kita perlu rely untuk tenang, untuk fokus, jaga. Benda ni tadi, benda tu menyebabkan kita ni sebenarnya lemah. As a Muslim kita lemah. Betul, zaman Turki Osmaniyah dulu pernah kopi diharamkan oleh pemerintah selama beberapa tahun lama. Betul. Sebab dianggap setaraf dengan ganja. Betul. Serius. Sebab dari segi masalah adiktif tadi, kadang-kadang benda tu menyebabkan orang tu hilang jati diri, tak ada kehormatan, tak ada rasa malu, tak ada sekian, sebab tak dapat bahan.
Tapi bahan tadi macam itulah, macam dia vary lah. Ada manusia yang tahan sampai tahap tertentu. Dia kena yang bahan lagi berat. Ada orang kadang yang macam tadi lah, teh pun cukup. Kopi pun jadi. Tadi rokok pun jadi. Rokok pun jadi. Tu kadang-kadang nak korek cerita kan, belanja rokok sebatang jalan. Bang, sebatang. Itu contoh lah, itu contoh. Jadi kena jaga sikit betul lah. Jadi atas dasar seorang Muslim, memang kita kata tak kira elektronik ataupun yang konvensional punya rokok ni tadi kan, ataupun tembakau yang dikunyah, sentil, tembakau kunyah, everything yang macam tu semua serupa. Kita tak ada sebarang kekeliruan kat situ. Dengan pembuktian daripada saintifik, dengan pengalaman kehidupan yang ada pada manusia, memang semua itu tetap memberi faedah. So yang sekarang tinggal pada masalah sekatan tadi tu. Yang kita kata kalau boleh biar menyuruh dan setiap agensi kerajaan terlibat. Ni kadang bila PBT buat, lepas tu Kementerian Kesihatan tak terlibat. Polis pun isap rokok juga. Macam mana? Nak saman belanja rokok sebatang. Ini masalah dia. So secara peribadi benda tu akan menjadi masalah bila kita nak kuasakan. Dia kan jadi masalah. Katakanlah orang yang datang tadi nak kuasakan orang Kementerian Kesihatan. Tapi yang isap rokok dekat kedai tu polis. Macam mana? Betul. Not just that, sometimes ada yelah doktor manusia juga kan. Betul, doktor isap rokok. Doktor sama. Jadi benda ni yang saya kebimbangan kita. Jadi masalah menyokong apa-apa tindakan oleh kerajaan untuk menghentikan apa-apa perkara yang tak bermoral, apa-apa perkara yang tak elok. Ini basic daripada Islam lagi, daripada Quran. Pasal bila manusia tanya apakah dihalal untuk mereka, katakan hai Muhammad, dihalalkan untuk mereka benda-benda baik. Dan hatta Nabi datang untuk menghalalkan mereka benda baik dan mengharam ke atas mereka benda-benda keji. Itu basic agama Islam. Itu tugas Nabi. So, jadi kita menyokong setiap tindakan oleh kerajaan, tak kira pusat ke, tempatan ke, negeri ke, yang buat kerja tadi untuk menjaga rakyat. Janji nak wakil rakyat. Tapi itulah tadi macam yang kita sebut lah, bagi politik punya mileage tadi problem sikit lah. Bagi saya peribadi kan, pasal kita kata kita punya sistem politik yang kita ada ni, dia politik kita demokrasi ala Amerika. Maksud ala Amerika demokrasi terpimpin. Bukan terpimpin. Dia maksud dia kita bagi dana politik itu halal. Bila sebut dana politik itu halal, soalan dia daripada siapa? Dia dalam arena politik ni ada satu istilah dipanggil pelobi. Lobis. Betul. Betul, dekat US susah nak buat satu undang-undang kerana dua parti yang besar tu banyak sangat pelobi dia. Yahudi lah, Zionis lah. Betul. Industri ni. Betul. Termasuk gula, termasuk corn syrup, termasuk dengan senjata tadi. Benda tu dia orang tahu dah benda salah betul. From the scope, sudut salah dan betul tadi memang nampak. Ya, nampak macam lah tadi, hitam-hitam, putih-putih, semua nampak. Tapi masalah nak pelaksanaan tadi, sebab saya dah bayar awak. Awak nanti dalam tu nanti lawan kan, bagi pihak saya. Sampai bila lah? Ikut rakyat akan follow je. Kalau kerajaan impose satu benda, nak cakap apa? Lawan masuk ke dalam lah. Dan apa keupayaan kita nak sekat? Contoh macam bila US nak buat tarif kan, apa dia nak impose tadi. Rakyat dia boleh je tak setuju, tapi masalahnya nak buat apa? Kerajaan bukan di tangan mereka. Itu basic yang kena faham. Jadi kita setuju, kita sokong, tapi kita dalam sama kita harap bahawa benda tadi penguasaan dia pasal tajuk kita letak undang-undang, peraturan, semua orang boleh buat. Betul. Tapi bila nak implement penguasaan tadi, itu benda yang sangat-sangat susah. Dan juga jangan mansuhkan. Betul. Itu satu benda lah. Khair insyaAllah. Itu secara peribadi, kita secara Islam, memang benda ni kita sokong. Memang kita kata suka. Tapi benda lah, jangan timbul lah masalah ekonomi Melayu. Itu benda ni semua sentimen yang akan keluar. Saya tunggulah. Betul. Akan keluar nanti. Bagi tahu tengok budak-budak Melayu lah, tengok. Memang betul peniaga Melayu yang banyak jaga vape. Kan, Muslim kalau Melayu kira secara automatik Muslim lah. Dia tak ada Melayu non-Muslim cakap ni. Tapi kalau nak kata rokok ni, tengok syarikat-syarikat besar ni miliki oleh bukan Melayu. So diorang pun start nanti naratif bukan naratif menyekat ekonomi Melayu. Sedangkan hakikat dua-dua tak ada kaitan pun. Tak memberi manfaat kepada masyarakat. Betul. Okay? Tak kira Melayu Muslim ke ataupun yang bukan Islam ke, kan Melayu ke bukan Melayu ke, menyokong tindakan kerajaan dalam perkara ni adalah perkara baik.
Pasal benda yang baik itu dipromotkan benda yang baik. Gesa benda yang baik itu adalah nilai yang terbaik. Tak kira awak agama apa. Baik. Allahu a'lam.